Pertanyaan bagi jawab lisan. Dipersilakan Tuan Hasbi bin Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 1. Yang Buat Menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua. Sehingga 17 Mac 2025, seramai 6,287 peserta yang telah diluluskan menyertai inisiatif pendapatan rakyat, iaitu inisiatif usahawan tani Intan, inisiatif usahawan makanan Insan dan Basmi Miskin Tegar BMT. Di bawah IPR Intan, seramai 517 daripada 3,628 peserta yang diluluskan telah berjaya meraih hasil jualan bagi pusingan pertama. Secara umumnya, peserta berupaya meraih julat pendapatan bulanan berjumlah antara RM2,000 hingga RM6,000 bagi melaksanakan program ini. Walau bagaimanapun, memandangkan peserta IPR Intan diberikan allowance pra-penuaian bulanan berjumlah RM500, maka sebahagian besar daripada mereka telah berjaya meraih pendapatan melebihi RM1,700. Bagi IPR Insan pula, sejumlah 374 peserta program rintis telah mendapat manfaat daripada program ini dengan purata jualan harian peserta adalah antara RM90 hingga RM400. Daripada jumlah peserta program tersebut, 119 peserta telah berjaya meraih purata hasil jualan melebihi RM1,700 berdasarkan rekod jualan bagi bulan Disember 2024 dan Januari 2025. Di bawah IPR BMT, sejumlah 2,285 ketua isi rumah miskin Tegar di seluruh negara telah diluluskan projek dan program berkaitan peningkatan pendapatan. Daripada jumlah berkenaan, seramai 411 peserta telah berjaya melepasi paras garis kemiskinan Tegar, iaitu RM1,198. Ini merangkumi 376 peserta yang telah berjaya meraih pendapatan minimum bulanan berjumlah RM1,700. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan tahniah kepada Kementerian atas inisiatif yang cukup baik dan peningkatan jumlah peserta yang mendapat manfaat. Kalau seingat saya dalam tempoh setahun yang lepas, jumlahnya hanya sekitar 2,500 orang. Sekarang ini telah meningkat pada 3 kali ganda. Cuma soalan saya, adakah dengan pencapaian hasil jualan yang memberangsangkan melalui IPR Insan ini, adakah kerajaan bercadang untuk memperluaskan penggunaan mesin layan diri ke sektor-sektor yang lain, umpamanya dengan seperti penjualan barangan runcit dan sebagainya? Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Dari segi IPR Insan, kita masih juga dengan izin vetting through the qualifications of those who have applied. Okay. Dan kita perlu juga memastikan dari segi kawasannya bersesuaian. Misalnya kawasan pedalaman kurang bersesuaian untuk menjualkan barangan melalui mesin. Tapi insya-Allah dengan dari segi pegawai lapangan yang berada di agensi kerajaan, kita sentiasa akan cuba berusaha untuk memastikan dari segi apa bantuan yang boleh dilaksanakan melalui IPR dapat dilaksanakan. Sekian, terima kasih.